Ini barulah lawan sebenar. Buku bertemu dengan ruas. Sebelum pertemuan Malaysia bertemu dengan pasukan Vietnam, kita ada satu lagi perlawanan persahabatan Tier 1 bertemu dengan pasukan Cape Verde. Nama negara yang jarang-jarang sekali kita nak pernah dengar. Daripada manalah pasukan ni kan? So, yang mana tak tahu lagi, Cape Verde ni adalah satu kepulauan yang berada di Afrika Barat. Pemain import Selangor, Alvin Fortes, inilah negara dia. Ranking semasa pasukan negara diorang ni adalah di kedudukan ke-72 dunia. Nama negara yang jarang-jarang kita nak dengar tapi ranking tinggi, Mat. Kalau kita tengok 5 rekod pertemuan diorang sebelum ni, 2 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah. Tapi aku tertarik tengok pasukan yang diorang seri tu. Diorang seri dengan pasukan Egypt yang ada Mo Salah tu, geng. Memang padu cerita dia kan. Lagi satu, diorang duduk dekat top table aksi kelayakan Piala Dunia, geng. Pasukan Cameroon yang ada Onana tu pun duduk dekat bawah tapak kaki diorang. Lain macam lawan skuad Harimau Malaya kali ni. Pemain top diorang yang aku rasa paling padu sekali, Logan Costa, geng, yang bermain dekat La Liga bersama dengan pasukan Villarreal. Tapi kata-kata pemain diorang memang bermain dekat Liga Utama Eropah. Ada yang bermain dekat Serie A, Liga Utama Portugal, Eredivisie apa. Memang keras, Mat. Ada satu lagi pemain diorang, kelab daripada Malaysia kita pernah hadap dia, iaitu Yoran Fernandez, pemain daripada PSM Makassar, di mana pertemuan di antara KL City bertemu dengan PSM Makassar dalam perlawanan AFC Cup. So, geng, aku rasa ini satu perlawanan yang cukup menarik sekali sebab kita berjumpa dengan pasukan yang lebih fizikal, lebih baik daripada kita, dan semestinya lah kita dapat belajar sesuatu yang bagus dalam perlawanan kali ni. Korang rasa kita boleh makan ke tak Cape Verde ni? Cuba korang bagi prediction sikit.